recording sebab kelas kita ada di recording, so saya pun agak buang masa tuan-tuan dengan banyak benda, so popek-popek pun tak guna Okay, so first, kalau tak ada masalah, boleh tak kita round the table kejap untuk kita berkenalan satu sama lain. Kita pun tak ramai, ada 5 orang, sebenarnya ada 7 orang dalam grup ni, 7-8 orang macam tu. So sekarang ni saya bertanya Asma dulu, boleh tak Asma cerita sikit Asma ni bisnes apa, daripada mana, at least boleh kongsi-kongsi kan, insyaAllah. Boleh? Saya buat training dengan supply food. Buat apa Asma, minta maaf tak dengar. Saya buat training. Training dekat mana? Training dengan supply food, corporate training. Training untuk apa dia? Untuk HR training ke ataupun apa ke? Comms. Lebih kepada corporate communications dengan English, dengan PR lah, bidang saya. Okey, tu hebat tu, bagus tu. So plan Asma untuk mohon apa ni, pembiayaan ke, grant ke? Saya plan expand lebih kepada government tenders, ministry, macam so saya perlukan yang RP yang macam tu lah, yang berbentuk untuk saya minta grant properly dengan HRD, dengan Ministry of what they call it, human resource. Okay, so more on HRDF lah, right? Betul. Alright, okay. Okay, baik. Requirement. Asma tengah drive ke? Ya, betul. Tak apa, faham. So focus on your driving first lah. Alright, sambil tu kita cerita-cerita dalam ni. Alright. So Amy, boleh beritahu tak bisnes apa ni? Assalamualaikum. Bisnes saya basically saya buat marketing agency, tapi saya ada buat event management juga. And event management tu yang lain daripada orang lain sebab saya lebih kepada macam events yang CSR ataupun ada company yang nak masuk kepada ESG journey dia. So saya consult untuk ESG dengan also buat execution sekali lah. Jadi saya nak ambil saya nak ambil grant sebab ada 2 benda. Satu, saya memang nak lebih kepada capital injection sebab and then nombor 2 sebab also cash flow, sebab banyak company sebab sekarang ni saya punya business memang macam end to end lah. So macam masalah dia ada macam client yang macam kalau government ke apa, dia jenis yang nak macam okay, lepas dah habis semua baru dia orang akan bayar, which that is something that I tak boleh lah for now. So saya banyak hilang klien dekat situ. So nak cari grant untuk what we call dapatkan rolling capital lah, macam tu, modal pusingan ataupun apa? Yes, model pusingan dengan memang saya ada nak macam upgrade benda so that saya boleh dapat lagi banyak klien macam tu juga. Okay, lokasi di Selangor Lokasi di Selangor. Okay, baik. Tapi marketing agency saya sebab saya buat digital marketing juga, and then memang ada klien yang dalam dan luar negara lah sekali. Okay, menarik tu. Okay, good, terima kasih. IC Work Ventures, ibu baca email ibu tahu kan admin kan. IC boleh beritahu tak bisnes apa? Lokasi Okay, apa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif. Okay, saya daripada IC Works Venture ataupun satu lagi company saya dikenali sebagai Ryan Ice Production Samrahat. Okay, basically saya pun company event management. Okay, menarik. Okay, saya pun company event management, cuma tak tahulah, mungkin sedikit perbezaan dengan Puan Amy tadi minta maaf. Okay, saya punya more kepada technical team. Maksudnya technical team tu saya punya kerja more kepada macam orang macam Puan Amy, dia nak buat event. Okay, bila dia nak buat event, so for sure dia akan pakai sound system, pentas, kamera, MCP, live stream apa semua. Itu adalah kerja-kerja saya. Buat printing, design, proposal apa semua, itu adalah kerja-kerja saya. Jadi macam
Puan Amy tadi, dia lebih kepada dia cek klien, dia yang apa nama nguruskan benda tu kan, betul? Betul. Jadi macam saya pula, tujuan saya gunakan nak cuba dapatkan dana tambahan, benda lebih kurang juga macam tadi, dapat inject capital. Okay, untuk sebab apa saya basically saya banyak main tender. Okay, bila banyak main tender ni, biasanya kalau macam projek, bila saya banyak direct dengan direct work dengan klien, dengan government ke apa. So sebelum saya nak masuk tender tu kadang-kadang yalah dia orang mesti minta account bank apa semua. Jadi kadang-kadang saya punya tersangkut dia, duit tu ada, cuma kadang bila kita pusing semua pakai duit sendiri apa semua. Jadi ada masa bulan tu ending balance kita kurang berapa nak handsome. Kurang cantik. Baik. Macam tu. Itulah yang saya perlukan. Dengan ada pembelian barang sedikit lah orang kata. Faham. Saya pun nampak daripada 3 yang pertama Puan Asma, Amy dan Arif. Sebenarnya malam ni mungkin kita tak banyak pasal rancangan perniagaan kot. Sebab rancangan perniagaan ni agak basic asas lah kan. Lebih kepada keperluan pembiayaan banyak kat sini. Okey, tak apa, take note. Cik Syarizal mungkin boleh share sikit bisnes apa, lokasi di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Syarizal. Okey, saya menjalankan perniagaan franchisee untuk Big Apple Donut and Coffee. Family Okey. So saya dapat link ni melalui isteri saya Puan Asmah, dia dia invite untuk saya join group ni untuk saya ambil tahulah apa yang admin Sifu. Sama ke lain-lain lah kan? Bukan isteri saya. Isteri saya lain-lain. Okey. So jadi saya nak cari tengah nak cari grant untuk dapatkan additional capital, tujuan untuk buat untuk tambah renovation kedai dan juga untuk upgrade mesin-mesin saya lah dalam kedai. Itu je lah. So untuk yang loan itu grant. Tapi kalau katakan yang lain tu, kalau katakan ada loan pun saya tengok jugalah, tapi saya more fokus pada grant lah kalau boleh. Itu aja. Okay, baik. Terima kasih Cik Syarizal. Terima kasih. Sama. Okay. Cik Adi, boleh bercakap ke atas anything Cik Adi? Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Adi daripada Dungun, Terengganu. So saya punya bisnes ni more pada barang-barang pancing lah. So saya ada set up satu kedai. So sekarang ni dah berusia lebih kurang 5 tahun. Tapi bila saya dah dapat information daripada TikTok ni, boleh mengenali Sifu ni. So cara-cara untuk mencari modal tambahan untuk kita kembangkan lagi kita punya bisnes kecil-kecilan kita ni lah. So kalau dapat kita boleh bersaing, dapat geram tu kita boleh bersaing dengan apa-apa orang yang lama lah. Lokasi di mana Cik Adi? Di Dungun, Terengganu. Oh, Dungun. Okay, baik. Okay, menarik tu. Bagus tu. Okay. Terima kasih Cik Adi. Terima kasih. Cik Farah ataupun Puan Farah boleh cerita sikit tak? Tak kisah, jangan malu bisnes kita ni ada kecil, ada besar, normal. Okay, student Sifu daripada penyaja tepi jalan sampailah corporate pun tak ada masalah. Okay, Puan Farah? Cik Farah? Assalamualaikum, saya Puan Farah. Saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Okey, saya sedang menjalankan perniagaan. Saya ada 3 sebenarnya. Satu adalah kedai makan. Lagi satu dalam proses siapkan kedai runcit atau dipanggil ECS Mart dekat Pekan, Pahang. Lagi satu saya adalah pemegang lesen G3 untuk kontraktor pembinaan. Okey, so ada 3 bisnes lah ni. Betul, tapi okey. So sekarang ni modal yang saya perlukan adalah mungkin untuk geran saya nak propose untuk saya punya kedai runcit lah, sebab sekarang ni dalam pembinaan dalam lebih kurang 70% lagi tak siap sebab saya nak additional capital untuk invest dekat situ. So kedai makan saya pun yang family punya, yang dirun oleh ayah saya sendiri. Jadi macam kedai makan tu adalah di atas tanah ayah sendiri. So jadi macam kita dah start dekat situ untuk breakfast punya menu je. Jadi untuk yang saya nak lebih kepada kedai runcit
So itu yang saya perlukan, kalau boleh geran ataupun the capital lah under Mara macam tu. Macam yang Sifu tahu. Alright. Okay, terima kasih Farah, terima kasih. Okay, sama. Untuk Puan ataupun Cik Wahidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Puan Wahidah. Asal Kelantan tapi saya menetap dekat Perlis. Dekat Karangan Perlis. Okay. Sekarang saya menjalankan 2 perniagaan lah. Pertama untuk kerja-kerja servis, kontrak lah kan. Untuk servis. G2. Lepas tu lagi satu saya buat buat tanaman kelapa sawit. Okey, baik. Okay, so ada construction. Tapi saya join Sifu ni macam untuk anak saya lah. Dia nak buka banking. Dia dalam lepas habis belajar kan. Dia nak fikir apa tu? Welding. Umur 20 tahun. Okey, terima kasih Puan Wahidah. Terima kasih semua. Sifu harap kalau suara Sifu ni jelas lah so semua orang dapat dengar. So terima kasih kepada semua. Sifu nampak dekat sini Puan Asma, Amy, Puan Amy dan juga Arif adalah konsultan. Cik Syarizal kita dia Big Apple. Adi kepada kedai memancing ataupun produk memancing and then untuk Farah lebih kepada construction, kedai makan dan juga runcit. And then kejap nak tengok ada lagi tak nak masuk. Okay, seorang lagi kejap. Kebetulan seorang lagi masuk. Sifu ambil tak ramai ni sebab Sifu dah lama tak buat kelas tau. So Sifu tak nak terlalu ramai. Cik N ada kat sini tak? Cik N? Cik N atau Puan N? Boleh tak cerita sikit yang tadi Kak rasanya boleh kenalkan diri sikit? Kisah siapa? Puan N? Puan N? Boleh unmute tak? Puan N? Okey, tak apalah Puan N tak dengar kot. Kalau dengar ke Puan N? Kita dah round the table ni, perkenalan. Boleh buka mic tak? Puan N? Okey, tak apa tuan-tuan. Kita pun tak nak, Sifu pun tak nak buang masa tuan-tuan. Masa tuan-tuan bahagia. Kita make it short and precise tak? Okey, daripada apa yang Sifu dapat malam ni, daripada input tuan-tuan. Tuan-tuan nampaknya bukan kepada RP. Kalau tuan-tuan kelas ni, tak apa, it's okay Puan N. Kelas ni Sifu fokus kepada nak menyediakan rancangan perniagaan. Tapi Sifu rasa bukan kita patut sembang benda ni lah Because benda rancangan perniagaan ni dia very basic untuk asas. Sebab Sifu ada 2 servis lah. Satu Sifu sediakan rancangan perniagaan, satu Sifu buat kelas. Okay, first of all Sifu kenalkan diri Sifu dulu supaya semua orang tahu siapa yang Sifu business ni kan. Okay, Sifu nama betul Fauzli Nizam lah. Sifu ni disebabkan kerana TikTok punya nama lah. Tapi disebabkan sepanjang tahun lepas dah 2 tahun Sifu buat kelas gunakan kata nama Sifu tu. So lekatlah nak kata nama tu, okay. Sifu dah berumur 51 tahun ni. Bekas kaki tangan kerajaan. Sebelum ni Sifu bekerja di sebuah IPTA tempatan di Pahang. Mungkin Farah tahulah. Masa tu di Gambang. Okay, kemudian Sifu berhenti atas ada beberapa sebab lah. 2011 Sifu dah mula start untuk fokus buat kerja-kerja consulting. So banyak yang Sifu buat lebih kepada job yang besar. Contoh macam tuan-tuan perlukan untuk dapatkan SME Corp punya grant ni. SME Corp punya grant dia ada BEP sampai 500,000. Ataupun tuan-tuan katakan perlukan produk, perlukan modal untuk bawa masuk produk daripada overseas, daripada China contoh. So nak masuk sini, nak jadi sole agent dia orang dan sebagainya perlukan modal. Di situ saya pun bantulah usahawan-usahawan ni dapatkan capital daripada SME Bank, daripada MIDF dan sebagainya lah. So dalam bab Mara dan yang lain yang saya buat dengan Agro Muda dan lain ni sebenarnya lebih kepada khidmat masyarakat. Sebab ramai peniaga-peniaga daripada melepas COVID tu yang minta tolong macam mana nak buat kan, macam mana nak buat rancangan perniagaan dan sebagainya. Okay, kalau ada soalan tuan-tuan boleh bertanya, boleh mencelah. Sifu dia okey je, kita santai-santai je tapi kita make it short. Okay, Sifu pun tak nak panjang-panjang. Okay, so daripada situ barulah situ dah develop lah. Cuma jadi nak berkenalkan diri Sifu ni sebab Sifu nak tuan-tuan tahu apa yang kita buat ni sebenarnya Sifu nak tuan-tuan dapat satu bentuk information yang
lengkap. Sebenarnya di dalam industri financial lah, bukan perbankan sangat tapi kewangan, kita Sifu bukan dalam perbankan, Sifu kepada kewangan, di mana kita melihat peluang-peluang yang ada. Sebenarnya terlalu banyak grant. Tapi sayangnya orang kita tak tahu. Contoh macam Puan Asma, Puan Amy dan Arif dan juga kepada Cik Syarizal Syarizal. Kalau company tu what we call dah lebih setahun, boleh je explore. Begitu juga dengan Farah kalau construction. Sebab di bawah, contohlah ini saya cerita situasi yang berlaku, ramai yang tak tahu. Bila kita buat Sifu last 2 years lah, Sifu sampai ada pegawai, tak nak mention jabatan mana, kementerian mana, sampai jumpa Sifu tanya, kau tak ada ke usahawan yang aku nak bagi modal ni, aku nak bagi grant 100,000. Lepas tu Sifu tanyalah, kenapa pula kau nak tanya aku kan? Ramai kot yang datang ke pejabat kau tanya itu ni. Dia kata masalah dia, okey, ni cerita kat tuan-tuan masalah utama kebanyakan peniaga kita adalah halfway. Maksudnya katalah Puan Asma tahu pasal BEEP contohnya. Puan Asma pergi ke SME Corp bertanya tentang BEEP ni. Kemudian Puan Asma berbincang, lepas tu mati dekat situ je. Dia tak ada follow up. Kebanyakan yang berlaku kerana usahawan ni, begitu jugalah dengan setiap tahun kerajaan akan ada lebihan yang cukup banyak. Grant Agro Muda pun sama. Itulah situasi dia tuan-tuan. Nak tanya apa yang ni? Silakan. Tak ada follow up, maksudnya nak apa? Daripada peniaga tu tak ada, dia tak spend ke macam mana? Dia macam ni, situasi yang berlaku kebanyakan usahawan ni, contoh macam Amy lah katakan, Amy dah pergi jumpa pegawai tu dekat SME Corp. Dah bertanya, dah dapat information, dia akan bagi basic information syarat lah, kena mengikuti kursus SME Corp and so on, bla 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 bla. Okay, dah faham. So you start your registration lah, pergi kat My BPI, buat registration and so on. Tetapi on the process, Amy lupa permohonan tu. Faham? Macam dah sibuk kerja, sibuk, tak ada orang follow up. So selalunya grant ni dia takkan cari kita. Kita kena selalu follow up dengan pegawai tu. Kita kena always say hi. Maksudnya kadang-kadang sebulan sekali ke, kalau katalah kita jumpa katalah nama Puan Hidayah, pegawai in charge. So at least once a month ke tanya Puan, Assalamualaikum, apa khabar Puan? Macam mana Puan, sihat apa semua? Minta tanya Puan macam mana saya punya ni. Dia orang ni kadang-kadang terlalu banyak. Pegawai ni dia orang ada kerja hakiki dia orang yang lain, meeting dan sebagainya. Dia orang kena entertain client yang dia orang ada. Dia orang juga ada personal. Kadang-kadang dia orang lupa kita. Jadi kebanyakan yang kata senyap ni kerana dia orang, bila contoh nak memohon grant Agro Muda lah paling mudah. Kalau yang big ni ramai yang tak biasa Okey, saya pun ceritakan grant Agro Muda ni mungkin boleh siapa yang boleh manfaat kat sini Tak ada orang pun yang boleh manfaat kat sini kot. Sebab ini berkaitan dengan industri asas tani Tapi tak apa, saya pun ceritalah. Mungkin tuan-tuan ada saudara mara ke ataupun ada adik-beradik ke yang buat keripik pisang yang buat bahulu. Okey, dia proses dia begini. Dalam grant Agro Bina Muda ni, kalau kita tengok kepada kementerian punya announcement, dia suruh kita pergi daftar dekat IGAM tau. igam.kpkm.gov.my. Okey. Bila kita daftar ke sana, dia ada satu ruang di mana mengikuti kursus. Di situlah ramai orang macam dah pening. Kursus apa ni kan? Dia sama ada memiliki ijazah dalam bidang pertanian atau mengikuti kursus. Dia sebab ada 13 agensi pelaksana. Sebab tu saya ada bagi bahan bacaan dalam grup tentang grant Agro Bina Muda. Dia ada 13 agensi pelaksana. Can you imagine tak? 13 agensi pelaksana. Dia ada Jabatan Pertanian, Veterina, Perikanan, dia ada Marti, dia ada Pharma, banyak lagi. Right? So, bila kita daftar IGAM, kita tak tahu pun di manakah permohonan kita pergi. Betul tak? Betul tak ini? Kita tak tahu. Kita just daftar, orang kata daftar ke IGAM, daftar je lah. Kita tak tahu which one. So kita tak ada follow up lepas tu. Sebenarnya kita kena pergi kursus. Kalau kita pergi Jabatan Pertanian, kita buat tanaman, kita kena pergi Jabatan Pertanian, ikuti kursus jabatan. Katakanlah kita buat industri asas tani, kita kena pergi dalam ni, saya bongkar ke rahsia lah. Tuan-tuan kena pilih Mardi, jangan pilih yang lain. Okay, jangan pilih Jabatan Pertanian, jangan pilih Pharma, pilih Mardi.
kalau buat industri asas tani, contoh kereta pisang, bahulu, apa lagi sambal bilis, kedai kek, bakery, pilih Mardi. So what you should do now, you pergi latihan sangkut, register dekat sana. Kemudian pilih test pit, sama ada dekat Terengganu ke, dekat Pulau Pinang ke, dekat Kedah ke, pilih test pit. Attend apa saja kursus, buat kek ke, buat tafufa ke, janji dapat sijil. Walaupun bisnes kita lain lah, contoh macam Cik Syarizal. Cik Syarizal contohnya lah, Cik Syarizal Big Apple, bukan bakery. Bagi orang yang buat bakery, dia pergilah kursus buat apa-apa pun, di bawah Mardi, dapat sijil, lampirkan dekat situ. Kemudian berhubung dengan pegawai. Di sinilah yang menyebabkan ramai orang tak kuat. Ramai orang tak tahu. Okey, silakan Arif. Okey, Sifu. Okey, saya tertarik lah dengan perkataan Sifu tadi tu. Macam yang agro muda tadi tu. Okey, macam saya letakkan kat diri saya lah Saya punya konsep, walaupun tadi saya cerita saya more kepada event management apa semua. Saya ni boleh dikatakan suka berniaga. Okey? Asal barang jadi duit, saya akan jalan. Okey. Itu style saya. Maksudnya even though kadang-kadang saya buat kerja interior design, benda tu bukannya lah hardcore saya, tapi benda tu bila saya dapat peluang, saya akan grab dan saya akan susun team. Okay. Bila yang Sifu cakap tadi tu, saya terus terbayang family members. Okay. Macam saya alhamdulillah dikelilingi orang yang ada kemahiran tu. Tapi mungkin dia orang dekat situ dia orang tak ada kemahiran untuk berniaga ataupun dengan sumber-sumber cara macam ni lah. Okay. Boleh ke, kalau soalan saya, boleh ke macam saya, contoh nama saya Ryan Aish Production Senang Berhad. Saya tertarik untuk nak ambil grant ni. Bila saya dapat grant ni, saya tahu macam mana nak susun team saya. Macam contoh, saya pagi kat IPA saya kerja apa semua. Dengan saya dah ada modal, saya set upkan satu team. Maknanya dia akan jadi manager saya. Okay, untuk saya buat benda ni. So saya akan fokuskan kat pemasaran pula. Jadi tapi dalam masa yang sama, saya ni background saya untuk dalam akademik, saya mau kepada business management. Bukan bahagian pertanian, bukan bahagian yang macam Sifu cakap tu. Okey. Ada soalan sini tu. Okey. Okey, soalan dari tadi tu Dia tanya boleh atau tak. Okey, dia cerita macam ni. Ada kena tahu dulu syarat dia. Okey, semua pun tak apalah. At least semua ambil info Farah actually boleh juga gunakan benda ni sebab ada kedai makan Farah. Farah ada related sikit lah. Okey. Sebab Sifu expect dalam ni ada yang nak minta grant agro muda dengan loan marah aje. Kalau Sifu memang banyak promote benda ni dalam live. Tapi tak adalah yang dia lain pun insyaAllah kita share. Okey. Syarat utama dia pertama mestilah berumur 18 ke 43 tahun. Okey. Ini syarat pertama dia. Bumi Putra lah. Warga negara. Maaf. Warga negara Malaysia. Dia tak kira bangsa Yang paling penting adalah dia mesti dah write at least one year. Tapi di sini kita boleh je make up story sebenarnya. Ada cara dia lah. Kalau nak buat tu panjang cerita dia tu. Benda ni kena consultation sikit lah. Yang paling penting juga dia jualan ni pendapatan bersih dia mesti kurang daripada RM5,000 sebulan. Okay. Dia tak boleh. Kalau ada yang datang tu dah ada kilang dah pendapatan jualan dia pendapatan bukan jualan pendapatan bersih dia setolak-tolak jualan tolak kos RM30,000 tak boleh. Okay. Dia hanya boleh kepada pendapat jualan tolak kos kurang daripada RM5,000 sebulan. Sebab dia nak bantu usahawan. Ya, silakan. Ini untuk apa cikgu? Yang untuk grant agro muda tadi yang saya sebagai contoh. Sebagai contoh sebab Amy tanya soalan tadi apa maksud tak ada follow up kan? Tak ada follow up. Itulah cerita dia. Dia di mana kalau banyak orang dia hanya pergi lapisan pertama je. Kalau buat daftar je. Ramai macam tu. Dia tak ada pergi second, third. Dia sebab setiap grant sama ada agro muda, grant Motek, grant daripada KPKM, grant daripada semua agensi kerajaan, dia akan ada beberapa proses pendaftaran, kemudian kita perlu berjumpa pegawai walaupun orang kata online, kerajaan Malaysia not totally 100% online masih perlu bersemuka. Kemudian ada perlu ikuti kursus SME Corp contohnya, grant sampai RM500,000 BEAP besar RM500,000 tapi kita perlu mengikuti program dia untuk 1 year. Faham tak? Tapi dia akan pilih. Macam ada seorang customer Sifu daripada Kuantan, dia sebabkan negeri dia tak ada orang dapat, dia ditawarkan on the spot, dia join daripada awal. Sebab tu tuan-tuan kena join kelas ni awal.
Tuan-tuan sebenarnya kalau nak buat untuk BEEP ni satu benda yang panjang cerita dia pula. Sebab macam Sifu kata tadi lah, ini kelas ni lebih kepada macam mana menyediakan rancangan perniagaan. Tapi Sifu nampak bila tuan-tuan memperkenalkan diri, tuan-tuan lebih nak mencari peluang yang ada, betul Bukan nak melihat kepada cara menyediakan rancangan perniagaan, itu clerical punya job. Okay, so BEP ni, yang pakilah cerita kenapa Sifu cerita pasal BEP. Sebab BEP ni Asma boleh minta, Amy boleh minta, Arif boleh minta, AD pun insya-Allah boleh, Cik Syarizal boleh minta, Cik Puan Wahida boleh minta dan Farah pun boleh. N pun boleh sebab N buat tadika kan, tapi sebab tak dengar suara N tak pasti. Okay, N buat tadika. So dia jadi sebenarnya agak besar. Tetapi kita kena mengikuti grant ni, tuan-tuan kena faham satu benda Dia tak boleh kita nak, tadika swasta bagus. Dia tak boleh kita nak expect hari ni kita mohon bulan depan dapat tak. Grant ni Sifu nasihat tuan-tuan buat permohonan tapi anggap macam menjala. Cik Adi tahulah menjala je. Maksudnya kalau rezeki kita adalah, tak ada lah. Sebab dia ni, kalau orang katalah tuan-tuan pernah dengar perkataan alah nak kena ada kabel. Pengalaman Sifu buat banyak usahawan kadang-kadang kabel pun tak guna juga tuan-tuan. Kenapa? Sebagai contoh the latest job yang Sifu buat. Kalau tuan-tuan biasa, tapi benda ni tolong tuan-tuan, recorded, okay. Kelas kita recorded bagi tujuan reference tuan-tuan balik selepas ini. Tetapi ada perkara-perkara yang kita bincang dalam ni agak sensitif yang boleh dikatakan please do not disclose kepada orang luar lah, okay. So Sifu ada buat satu company, dia memohon grant di bawah MDEC, grant dia besar, million. Okay, grant ni MDEC pun sekarang banyak dia nak bantu company lah. Kalau tuan-tuan biasa dengar kan, ada orang kata dapat grant RM5,000. Biasa dengar tak RM5,000? Dia bagi grant dalam bentuk, ada yang buat pemasaran, ada yang buat promotion, ada yang bagi handphone, ada yang bagi notebook macam dekat Nexus semua. Biasa dengar kan, RM5,000 dia bagi kan. Sebenarnya company-company ni dia ada satu anchor tau. Anchor ni maksudnya company besar, dia akan dapat kotak. Okey, satu usahawan RM5,000, kau dapat berapa? 100, aku dapat 200, aku dapat 300 usahawan. Maksud dia orang fulfill lah. Adalah syarat-syarat dia. Jadi dengan 500, dia kata kalau dia dapat 100 usahawan, dia kena habiskanlah RM500,000 ni. Dia kena carilah 100 orang usahawan, register pun kita bagilah notebook lah, handphone lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok paling mudah Sejati Madani, last 2 years dia bagi handphone. Itu contoh lah. Sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu dalam Malaysia ni ada banyak grant yang ada. Cuma kita tak boleh, Sifu tak pernah cerita A, B, C, D, E, F tak boleh. Sebab setiap grant mempunyai niche yang berbeza. Sebagai contoh, kalau BEEP mungkin kepada semua, tetapi prosesnya panjang. Bagi orang yang buat homestay, dia ada grant agrotourism sampai 150,000 if I'm not mistaken. Malah tuan-tuan, kalau berada di luar bandar, ada grant dalam bentuk pembiayaan. Faham tak? Tak pernah dengar kan? Contoh, apa tu Sifu? Contoh macam ni lah. Kalau tuan-tuan pinjam daripada satu institusi RM100,000, tuan-tuan kena bayar pun kadang-kadang 6%, 8% untuk 5 tahun kan. 6% per year lah, per annum. So tuan-tuan kena bayar 120, macam itulah contohnya total 130. Tapi kalau ada pembiayaan, ada grant, pembiayaan dalam bentuk grant. Dia kahwin tu, pembiayaan campur grant. Tuan-tuan pinjam 100, bukan bayar 120, perempuan bayar 70 je. 30% lagi itu adalah 30,000 lagi adalah grant. Tak pernah dengar kan? Tapi wujud benda tu. Maksud banyak benda yang kadang-kadang kita tak tahu. Okay? Jadi kalau dalam kelas yang begitu limited ni, apa yang Sifu share ialah, kalau tuan-tuan nak, kita kena, tuan-tuan boleh kontak Sifu untuk personal coaching lebih detail kepada setiap jenis perniagaan. Sebab kalau Sifu nak terang dalam ni memang contoh macam Cik Syarizal, PUMB boleh pergi. Buat Amy di EEP boleh pergi, Mara Digital boleh pergi, Grand Mara, Grand Digital Mara. Grand Digital Mara semua dalam ni boleh. Okay? Semua dalam ni boleh memohon Grand Digital Mara. Grand Digital Mara dia memberikan sampai 12,000. Sebenarnya sampai 20,000.
Tetapi dia bagi sampai 12,000. Nak Sifu share kat sikit ke pasal Grand Digital Mara ni? Ada yang nak tahu tu? Boleh? Boleh. Okay. Grand Digital Mara Okey, macam ni. Grand Digital Mara ni dia memberikan pertama dari segi promotion. Promotion maksudnya tuan-tuan akan memilih agensi untuk buat FB ad, TikTok ads and so on lah. Buat content. So biasa kalau kita ambil agensi, kita perlu bayar sebulan 2,000, 3,000 betul? Kita nak bayar lah kepada agensi untuk buat promotion kita Katalah macam Cik Alif, Cik Arif buat bisnes untuk Cik Amy, katalah buat event dan sebagainya. Ataupun Cik Adi jual barang pancing, nak buat content TikTok shop, nak minta satu company tolong bagi viral. You have to pay 2,000, 3,000 per month, right? So sekarang Mara akan tolong bayar duit tu untuk 6 bulan promotion. Okay. So 6 bulan kita akan dapat dalam bentuk 12,000 lebih kurang. Tapi jangan kata tetap sebab benda ni bergantung kepada pemilihan agensi tuan-tuan pilih tu. Kalau setelah lulus nanti tuan-tuan pilih lah. Dia tak bagi duit kepada tuan-tuan, tapi dia akan bayar kepada agensi tu untuk run you punya iklan. Itu dah cukup bagus tu. Kan? Kita tak kena keluar satu sen pun, Mara akan bayar duit kos iklanan kita lah. Itu pertama. Yang kedua kepada payment gateway. Contohnya kita nak gunakan website kita, kita perlu bayar kepada MOL. Untuk payment gateway, kuasa mencecah 2-3 ribu contohnya. So Mara we pay for that. Ada banyak lagi website and so on. Okay. Cuma Grand Digital Mara ni tuan-tuan kena cepat. Okay. Sekarang esok pagi terus kontak pejabat Mara terdekat, tanya, Assalamualaikum Cik, saya nak minta Grand Digital Mara, macam mana, ada lagi tak? Jangan tunggu lagi. Hubungi pejabat Mara terdekat dengan anda. Okay. Dia proses dia begini. Nanti kalau kata boleh, kalau kata ada, saya pun tak boleh cakap ada tau. Sebab benda ni goreng pisang panas. Bulan 1, bulan 2 dia buka ni setelah bulan nak habis dah. Setelah bulan tak ada dah. Dia very limited. Bulan 3 mimpi memang dah habis lah. You have to acting what we call action dengan cepat lah. Bertindak dengan segera. Dia nanti proses dia, tuan-tuan kena memilih satu dinamakan pemudah cara. Pemudah cara ni, masalahnya pemudah cara Mara ni kadang-kadang banyak yang buat website. Website saya pun bukan tak suggest tuan-tuan buat. Tapi website ni agak, yelah kan, kita bukan nak buat website, kita nak promote. Website kita buat, kita kena promote website kita pula. Kita pening kepala kan. Balik kita cari yang promotion punya grant. Promotion dia bayar untuk FB ad, untuk TikTok ads, kita punya sales meningkat. Kalau kita buat website, diorang charge sampai 3,000, 5,000. Padahal diorang buat kos rendah je. Jadi kena cari siapa pemudah cara dia. Okay, setiap pemudah cara ni adalah syarikat yang dilantik oleh Mara lah. So hubungi pemudah cara ni dan sebagainya, buat permohonan, nanti dalam tu ada borang lah, kena isi and so on. Cuba. Tapi bila bercakap dengan pegawai Mara, cakap dekat dia, saya, okay, Sifu share sikit je Benda ni sebenarnya dalam slide Sifu kejap Sifu share sikit je. Okay, sebenarnya dalam slide tu Sifu jarang nak cerita dalam live. Tuan-tuan tahu tak, dalam live ni Sifu kadang-kadang pening tau bila orang kita cuba nak berkongsi ilmu. Tapi kadang-kadang orang kita ni dia tak nampak benda tu, dia nampak benda lain. Dia nampak, oh ini scammer ni nak menipu orang kan. Dia susah sikit lah nak cerita dalam live. Sebab scammer ni dia satu je, dia takkan buat live. Kalau yang berani buat live tu bukan scammer lah. Bukan Sifu kata Sifu ni baik ke pandai ke bukan. Tapi kena bagi tahu lah. Kalau scammer dia takkan berani buat live. Live ni bahaya tuan-tuan. Semua orang ada. Ini Grand Digital. Okay. Ini Grand Digital. Okay. Dia akan cover benda ni, nampak tak? Ini yang dia cover. Okay. Dia akan cover pemasaran digital untuk buat website ataupun untuk buat SEO dan juga kos iklanan yang pertama. Yang kedua dia akan cover untuk ni lah POS. Kalau katalah macam Farah nak minta POS machine kan, POS tahu kan, point of sales punya tu kan, boleh minta lah dia punya tit yang barcode tu berbagai tu kan, nak punya scanner tu boleh cover dekat sini juga. Ataupun kata nak buat apps, kita nak buat apps boleh juga gunakan, tapi kos 10,000 ni mana ada orang buat apps kos 100-200 ribu lah. Kemudian yang keempat payment gateway. Ini 4 benda yang dia cover. Tuan-tuan boleh pilih lah. Kalau tuan-tuan buat kedai makan, buat kedai runcit macam Farah, boleh ambil sistem pengurusan perniagaan tu, ERP atau POS tu lah. Dia akan bagilah scannernya dan sebagainya kan. So boleh lah. Ataupun nak buat digital punya ni. Okay Amy, silakan. Nak tanya apa ni?
Amy? Ada soalan ke? Okay. So ini Geran Digital MARA. So Geran Digital MARA tuan-tuan apply lah secepat mungkin. Esok hubungi pejabat MARA terdekat. Tapi kemungkinan besar ada akan kata dah habis dan sebagainya, tolong jangan marah sepulah sebab dia ni memang agak goreng pisang panas. Okay. Okay. Saya nak tanya, sorry tadi mute. Gerbang pembayaran ni dia memang FPX je ke ataupun kalau saya nak link kepada Stripe ataupun yang international boleh ke tak? Sebab salah satu barang saya ialah digital product. Dan dia caranya untuk payment gateway ni kalau ini biasa dia ada Big Pay, dia ada MOL kan. Di mana kalau biasa kalau orang biasa kalau buat website dia akan pakai ToyPay ToyPay yang paling murah lah. Tak kena charge set up. Cuma dia potong RM1 per transaction lah. Macam siapa buat website benda tu kan. Tapi kalau macam MOL dia lebih secure. Maksudnya kita punya website tu orang boleh katalah contoh orang beli daripada klik daripada Amy punya website tak perlu bimbang lagi dah pergi kepada CIMB Klik ke Hong Leong Connect ke Maybank to You ke memang dah secure. Dan sebab payment gateway ni kan dia ni sikit. So cost tu yang mahal tu. Okay, cost faham. Tu. Tapi plan saya sekarang ni sebab macam last year saya ada buat tau. Saya buat untuk macam kad raya digital lah. Tapi saya tak fokus dekat Malaysia punya market. Saya main dekat luar punya market. Sebab kalau untuk menjawab soalan tu, kalau payment gateway international Stripe dan sebagainya boleh je, tapi yang tu kena double check cost yang dia cover ni kebanyakannya kepada local punya gateway lah. Local punya gateway macam siapa boleh cakap tadi MOL Big Pay, ada a few lah yang cost dia RM1,800, RM2,000 untuk dapatkan dia punya integration kan API bagai tu kan. Ini yang dia cover. Kalau untuk international kena double check balik sebab as far as I know kadang-kadang international ni dia agak murah compare to local lah. Sebab dia lebih kepada credit card kan. Dia tak ada melibatkan online payment dari segi CIMB Klik ke Maybank to You ke sebab orang kita ni dia skeptical dekat situ. Ataupun dia pakai link kepada virtual bank. Sebab tu saya nak tanya juga lagi satu saya nak tanya kalau Geran Digital MARA ni kita ambil tapi kita nak ambil Dananita juga boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada konflik. Dia yang tak bolehnya Dananita dengan Putra, dua-dua tak boleh. Geran yang agensi yang sama, skim yang berbeza tak boleh. Ni walaupun agensi yang sama tapi itu for funding, ini grant. Okay. Okay. So ada soalan tuan-tuan, tuan-tuan sibuk kata tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan kita kena personal coaching juga sebab kalau tuan-tuan tanya pasal PEP tadi kan. Tuan-tuan mesti pernah dengar MyBPI SME Corp. Ada soalan tak? Silakan sementara tu saya pun nak ni. Ada soalan? Okay, sebab sekarang ni semua geran-geran ni dia akan ambil masa lama kan macam cikgu kata pancing kan. Kalau saya nak pakai cepat untuk macam bulan puasa ni, apa yang kita boleh buat? Kalau geran agak susah lah Amy. Sebab geran contoh lah kalau katakanlah Amy nak ambil what we call geran apa sekalipun, dia akan ambil masa 3 bulan. Geran Agrofini muda pun diorang akan meeting setiap 3 bulan. Dalam bulan 3, bulan 4 diorang meeting tau. So agak susah lah. Tetapi kalau in term of funding mungkin boleh, kalau bulan puasa agak mustahil sikit lah. Tapi lepas bulan puasa boleh. Okay. Dekat mana funding dia? Funding dia banyak. MARA ada dan sebagainya lah. Funding agak banyak lah. Funding nanti saya sentuh sikit pasal MARA nanti kalau berkesempatan insyaAllah lah. Okay. Okay, ini contoh lagi satu Ada soalan tuan-tuan sila bertanya jangan malu Sebab kelas ni Sipu Akademi sampai pukul 10 sahaja. Kalau Sipu tak nak terlalu banyak kita popet. Sebab pasal penyediaan rancangan perniagaan tu Sipu rasa Sipu akan bagi maklumat sahajalah. Ini Sipu ambil pada SME Corp Tuan-tuan tengok Tuan-tuan boleh refer balik pada SME Corp. Okay, dia dekat sini. Kalau untuk yang PEP tadi kita tengok Bumi Putra Enterprise Enhancement Program yang Sipu cakap tadi PEP dia cover apa tau? Dia cover ni. Dia cover packaging and labeling, productivity and automation, branding development. Ini semua orang boleh lah. Online application, e-commerce, e-payment yang macam Amy cakap tadi, product development, rental of premises pun dia cover, premise renovation pun dia cover, training pun dia cover. Okay, itu tapi syarat dia ni lah. Syarat dia kat atas ni, dia kena ada what we call SME status lah. Okay, ni MSME status ni, yang tu boleh buat lah.
micro company, company kecil, at least dia nak 60% Semeputra, operating valid business, premise license lah, kena ada lesen PBT lah, sekurang-kurangnya 6 bulan saya cakap tadi Okay. So application ni proses dia tak ada agent tapi kadang-kadang kita perlukan macam Sifu bantu dari segi nasihat lah, coaching. Okay. Sebab ada semua tak tahu benda ni. Ini atas kertas lah. Okay. Ini processing fee, everything bla 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 lah. Kalau nak berhubung terus pun boleh bertanya nombor ni lah. Okay. Nanti ada je dekat sini kau. Ini contohnya. Boleh hubungi Puan Ariani, Puan Syazlina semualah. Okay. Sebab sekarang ini memang menarik lah. Boleh cuba. Ada soalan ke? Okay, Sifu, saya nak tanya. Ada dua benda saya tiba-tiba terlintas dalam kepala. Okay, daripada tadi kan Sifu duk cakap pasal grant dengan kertas kerja, betul? Betul. Dan masalah kebanyakan usahawan sekarang ni kan disebabkan tak kadang-kadang terlupa sekat jalan apa semua. Dua soalan saya nak tanya. Pertama, grant ni dia biasanya contohlah kalau macam Sifu cakap tu Biz Network tadi tu. Okay, Biz Network tadi tu dia bagi grant 12,000 tu secara tunai ataupun dia lantik satu company agency, so kita akan buat dengan dia, lepas tu maknanya Mara akan bayar dia. Itu satu soalan ataupun macam mana? Okay, soalan kedua. Sekali minta maaf sekali lagi Arif, soalan tadi minta maaf saya ulang balik. Tadi soalan pertama. Okay, soalannya macam ni. Ada dua soalan. Pertama, grant tu dia bagi macam mana? Maksudnya dia bagi contoh 12,000. Bentuk bantuan ke, sama ada cash atau promotion ke, macam mana? Itu soalan dia. Okay, betul. Adakah dia bagi contoh 12,000 macam Sifu cakap tadi tu, adakah 12,000 dia bagi kat company? Okay, company akan uruskan dalam 12,000 tu. Okay, baik. Itu satu. Ataupun dia yang okay, kau pakai company A ni, maknanya A ni akan Mara akan bayar company A ni. Macam tu lah, macam tu. Itu satu. Soalan kedua, macam Sifu cakap tadi tu personal coaching apa semua kan, dan kebanyakan usahawan saya rasa boleh katakan hampir majoriti, kalau misalkan kita macam walaupun kita ada staff seorang dua pun, bila kita arahkan balik dia pun kalau tak kita, dia pula yang terhangak-hangak apa semua kan. Betul. Jadi adakah kita ada Sifu ada servis, maksudnya okay, Sifu akan guide dan sambil tu tolong buat benda tu sampai kita jadi. Macam tu. Itu dua soalan tu. Terima kasih Haris, terima kasih. Alright. Okay, soalan pertama, grant dia tak akan bagi kita apa-apa cash, okay? Kecuali tube, tabung tunas usahawan belia lah, itu je dia bagi duit cash. Other than tube, dia semua akan bayar kepada pembekal. Maksudnya kalau kita ambil promotion, dia akan bayar kepada pemudah cara tadilah. Kalau yang ambil grant agropreneur muda pun, dia akan bayar kepada pembekal. Pembekal tu kita pilih tau, tapi pembekal tu harus terima LO government lah. So dia akan bayar kepada pembekal. Dia tak akan bayar kepada kita lah. Begitu juga dengan payment gateway and so on. Kita liaise dengan MOL ke Big Pay ke sebagainya. Diorang yang akan Mara akan bayar kepada diorang. Okay. Itu soalan pertama lah. Jelas soalan kedua tu sebenarnya memang ada. Memang itulah hakikat bisnes Sifu sebenarnya. Sifu akan ada beberapa company yang Sifu macam, Sifu bukan, jangan bezakan kita orang, ada orang kata Sifu ni agent ke, bukan. Agent ni dia mengaku je, sebenarnya tak ada pun, government tak pernah lantik agent pun, sebenarnya agent tak ada. Sebab tu Sifu punya servis kebanyakan semua bayaran rendah Sifu ambil, tapi Sifu bayar ambil upfront. Sebab Sifu tak ada ke style macam okay, Sifu buat kau untuk Arif, nanti lulus Sifu akan minta 10% contoh, tak. Sebab kan Arif, masalah dia, usahawan dapat grant bukanlah bentuk duit. Betul tak? Katakanlah Sifu charge 10% contohlah. Tolong buat kerja semua dapat minta 10%. Tiba-tiba Arif rezeki Arif dapat 200,000. So daripada mana Arif nak cari 20,000 untuk bayar? You not get cash, right? Sifu tak dapat, Arif tak dapat cash. Arif dapat dalam bentuk bayaran kepada pembekal. Betul. Agensi. So you have to argument lah. Argument. Yang berlaku nanti, agent ni, so-called agent lah. So-called agent. Maksudnya memang tak ada agent tapi dia orang so-called agent ni, dia orang akan hantar nama Arif ke Sitos. Sebab dia orang akan keluarkan invoice sebagainya tau. Ada agreement. So if you not pay 20,000 to them, they will send your name to Sitos. Tak ada sebab nama kita blacklist. Faham tak? Benda bodoh macam tu lah. Maaf saya cakap. Jadi memang Sifu ada servis tu. Tapi yang tu kita kena sembang kemudian lah, bergantung kepada yang mana satu nak. Apa yang Sifu buat ialah Sifu akan advise step by step. Maksudnya okay, first step macam ni. Sifu punya team akan ada reminder lah. Contoh Arif dah buat kerja, Cik Arif,
macam mana kursus dengan SME Corp dah attend ke belum? So akan ada team yang akan call, remind you benda tu. Okay, kita dah ada, dia akan ada kelas, dia akan ada banyak benda. Dia Right? macam garap PA lah, PA untuk Yes. ni. Kita akan bantulah sebab usahawan ni selalu terlupa. Bukan terlupa tu pelupa, tapi banyak benda dia nak buat. Betul, betul. Kan kerja kita kan banyak benda. So kita akan bantu reminder lah, kita bantu remind dia. Kini dah buat belum? Kita akan ada checklist lah sepanjang proses tu. Sebab grant ni dia akan ambil masa mungkin paling awal 3 bulan. Malah sampai setahun. So on the process tu kita akan remind lah, kita akan tengok apa yang tak buat lagi. Diorang dah buat lawat. Begitu juga dengan pembiayaan pun kita akan cover macam tu. Kita akan cover kalau macam ada lawatan premis macam Sifu buat juga lesen pengilang Lesen pengilang ni untuk dapatkan tax exemption. So kita lagi complicated contohnya So kita ada lawatan premis, kita akan advise a weeks before lawatan premis tu, kita dah contact the company ni, you make sure barang-barang ni semua ada. Jangan tipu. Nanti tak pasal memang kena tolak lah. Okay, so benda-benda macam tu lah. Memang ada servis tu. Okay. So ada soalan lain ke? Silakan. Ada? Tak ada Jadi kalau nak servis Sifu tadi tu private secara personal lah dengan Sifu sebab tu. Dalam kelas ni kau nak bincang pun panjang Arif. Yelah, faham. Sema di luar. Baik. Okey, terima kasih Sifu. Sama. Okey, jelas ya tadi Tadi saya dah tunjuk tadi yang pasal SME Corp punya grant, itu sebagai contoh satu. Sebenarnya tuan-tuan pergi dulu grant digital ni, insya-Allah. Grant digital ni percuma je information ni. Tuan-tuan grab, ambil, esok hubungi pejabat MARA. Dia akan minta lah rancangan perniagaan semua tu. Itu dia akan standard lah. Itu kalau kadang-kadang dia macam ni tuan-tuan. Bila kita bercakap tentang MARA, sama ada grant atau pembiayaan, Sifu kena jelaskan satu benda dan tolong tuan-tuan kalau ada saudara mara yang berkhidmat dengan MARA sekalipun, tolonglah jangan bagi tahu benda ni. Ini bukanlah, Sifu tidak memburukkan mana-mana agensi kerajaan, tetapi ini adalah kenyataan. Kebanyakan agensi kerajaan, kenapa banyak yang tak capai target dari segi membantu usahawan kerana diorang ni 8 to 5. Tuan-tuan tolong alert benda tu. Ramai usahawan yang Sifu dah jumpa kecewa. Contoh, ini contoh. Pagi esok terus pergi pejabat MARA. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan tak tahu pun depan tu pembantu takbir ke. Ini minta maaf Sifu tidak menghina grade 29, 27 tak, 41 ke tak. Sebenarnya pegawai MARA dalam setiap daerah ada seorang je pegawai atau dua yang dikategorikan grade 41, 44 macam tu lah. Okay. So kalau tuan-tuan pergi ke jumpa MARA, kita tak kenal pun ini pegawai ke pembantu takbir. Kalau tuan-tuan terus bertanya, kalau tuan-tuan dapat pembantu takbir, sila hari bulan tuan-tuan balik dengan kecewa. Faham tak? Sebab pembantu takbir ni bukan kata salah dia orang atas kertas. Dia orang tak ada budi bicara, bukan tak ada budi bicara. Contohlah orang meniaga pasar malam, banyak usahawan pergi. Niaga daripada rumah home base pergi nak minta buat pinjaman, cik saya nak buat pinjaman, lokasi kedai kat mana? Saya buat kat rumah. Oh kat rumah tak boleh mohon, tak layak. Balik je lah. Sebab itulah masalah ni tuan-tuan. Sebenarnya boleh tapi kena jumpa pegawai. Sebab tu nasihat Sifu macam mana? Pertama pagi esok tuan-tuan call pejabat MARA terdekat. Assalamualaikum, saya nak bercakap dengan pegawai MARA boleh? Oh Cik Amir. Baru kita tahu nama dia Amir. Okay contoh. Oh Cik Amir tak ada, minggu ni dia khusus, dia balik minggu depan. Okey tak apa. Kalau dia orang bagi nombor WhatsApp, lagi baiklah. Terus WhatsApp je, kalau dia orang tak bagi, tak apalah bila dia balik, jumpa Cik Amir. Jangan jumpa pembantu takbir. Take note benda tu. Sebab kalau tuan-tuan pergi direct jumpa pegawai MARA, pejabat MARA, tuan-tuan akan jumpa pembantu takbir, tuan-tuan mungkin akan kecewa. Faham? Samalah, loan pun sama. Kalau boleh jangan jumpa pembantu takbir. Sebab pembantu takbir ni kadang-kadang dia orang ni terlebih pengarah daripada pengarah. Bukanlah Sifu menghina, tidak tapi Sifu cakap di atas fakta. Sebab kadang-kadang dia orang ni atas kertas. Dia orang kata ada premis baru boleh, ada premis lah. Padahal kalau dana nita tu bawah 30,000, ada CJ forcing pun dah boleh mohon dah. Niaga sebulan pun dah boleh mohon dah sebenarnya. Tapi bergantung kepada pegawai MARA daerah tuan-tuan. Okay. Pembiayaan MARA macam Sifu beritahu dalam live. Dia ada dana nita, SPIM, dia ada putra. Jadi cari pegawai bukan pegawai ke pengarah? Pegawai MARA daerah atau bahasa singkatan dia PMD. Bahasa dia lah. Cakap PMD pun tak apa. Dia ada seorang atau dua je. Dia ada seorang pegawai, seorang pembantu pegawai. Okey. Okay. Sebab dekat bawah tu kebanyakan je pembantu takbir. Pembantu takbir ni bukan kata, maaf Sifu tidak menghina tuan-tuan Sifu beritahu ni atas harap faham lah Kadang-kadang diorang ni atas ikut apa yang atas kertas.
Kalau kata tak ada premis tak boleh lah. Macam tu. Padahal pegawai mara ni kadang-kadang ada juga yang boleh bicaranya. Cerita saya buat bisnes macam ni. Saya buat home. Contoh saya pun ada customer seorang yang buat bisnes ratusan ribu sebulan tetapi terima kasih tetapi tak ada office. Home base lah. Macam Sifu juga. Sifu pun work from home sebenarnya home base. Sifu ada staff. Tim Sifu semua work from home. Kita orang lepas COVID tu dah start untuk work from home je. Sebab lebih efektif, lebih produktif. Okay? Jadi bila dia pergi Mara kata premis kat mana? Tak ada. Oh tak ada, tak boleh. Jadi itu masalah dia. Tapi bila adalah cara dia, pegawai tu bagilah laluan. Gunakanlah virtual office ke dan sebagainya. Ada banyak cara lah. Sebab tu dalam bab pembiayaan Mara ni, Sifu tak boleh cakap secara spesifik ini solution dia tak. Based on your business, baru kita dapat tahu apa yang tuan-tuan kena buat. Begitu juga documentation. Ada orang lain tanya apa dokumen yang diperlukan. Dia tak sama. Dia IC, SSM, bank statement, okay, yes, sama. Tapi kalau kontraktor CIDB-nya, kalau tadika macam dia nak CJ dia pada Jabatan Pendidikan Swastanya, bombanya, banyak lagi. So dia setiap perniagaan mempunyai requirement yang berbeza. Faham Okey, yang lain okey ke Puan Asma, Cik Syarizal? Diam ni, Cik Syarizal ni peluang besar tapi untuk PUMB. Untuk franchise. Tapi kalau untuk Mara pun boleh Cik Syarizal, silakan. Saya dah pernah pergi jumpa dengan pegawai Mara tu, pernah terkena lah banyak kali dengan macam pembantu ni. Jadi bila Sifu cakap apa ni kata dia orang on paper tu memang betul lah kan. Cuma masalah betul. Cuma masalahnya adalah nak kejar pegawai tu pasal dia kurang kerap pergi on the field. Kan? Betul. Nak cari tu. Waktu saya available dia tak ada. Waktu dia ada saya tak available. So macam itulah kan. Tapi macam mana pun macam Sifu cakap ke, personal coaching kena, saya rasa dalam kes yang kawan-kawan lain saya tak tahulah, tapi bagi saya kena perlu lebih detail lagi lah untuk tahu pasal grant ni, pasal saya fokus on grant kan. Betul. Itu. InsyaAllah boleh. Itu saya share apa yang saya hadapi sekarang ni lah. Sebab tu Sifu selalu nasihat usahawan dalam live. Buatlah rancangan perniagaan. Sifu ambil 250 tu memang kira customize, tailor-made untuk customer tau. Maksudnya memang untuk siapkan lengkap dengan dia punya semua. Maksudnya, contoh macam Cik Syarizal tadi sebagai contoh. Nak cari satu masa yang tepat untuk berdua-dua lah. Maksud Cik Syarizal free, dia pun free. Payah kan Cik Syarizal. Nak cari masa yang sesuai orang kata. That's why kita kena ada documentation siap-siap. Bukan pergi jumpa baru ambil borang. Orang kita ni selalu pergi Mara, dia nak pergi ambil borang dulu. Jangan. Kalau boleh-boleh kita dah tahu nak ambil skim apa. Bayar bulan berapa. Paperwork kita semua dah siap. Cuma jangan isi online. Sebabnya isi online ni tuan-tuan, my usahawan. Bila tuan-tuan isi, dokumen tu bertahan 2 minggu je. Kalau dalam masa 2 minggu tuan-tuan tidak berjumpa pegawai dan menyerahkan dokumen yang lengkap, automatically dia dah delete. Kena buat balik. That's why Sifu selalu usahawan tanya, tak apalah saya isi online, silakan. Tapi 2 minggu je dokumen tu. Dalam masa 2 minggu tu boleh ke jumpa pegawai? Boleh ke nak hantar dokumen? Boleh ke nak lengkapkan kesemua yang diminta? Sebab tu Sifu selalu nasihat usahawan, prepare documentation dulu. Prepare, pergi tu mungkin ada borang, contoh macam borang Suruhjaya Sumpah yang nak kena chop atau apa-apa yang personal tu, okey lah, itu kita buat the same day lah. Tapi dari segi kita punya laporan kewangan kita dah siap, rancangan perniagaan kita dah siap, kita punya documentation kita, list of dokumen yang diperlukan pun dah siap. Maksudnya hari kita pergi tu mungkin kita ada buat submit terus dah. Faham tak? That's why Sifu selalu nasihat dalam live, prepare rancangan perniagaan. Malah rancangan perniagaan prepare tu boleh tahan selama setahun. Dengar daripada Mara ambil, daripada mana yang ada je keluar je ambil. Walaupun 5,000, 2,000, jangan lepaskan peluang tuan-tuan. Okay? Kerajaan negeri pun ada, ambil. Okay, standby rancangan perniagaan. Okay, so macam Sifu beritahu tadi, untuk pembiayaan Mara, nantilah Sifu ada bagi e-book, tuan-tuan boleh baca kat situ. Cuma kalau tuan-tuan minta, ini sebab kita pun cakap secara general. Kalau anak-anak kita macam tadi Puan Wahidah anak ambil untuk anak. Anak kalau kata Mara, dia kalau kelapa sawit tak boleh. Tapi kalau produk tanaman lah, pertanian tak boleh. Kalau begitu juga dengan agro muda. Dia kalau tanaman kekal, kelapa sawit, durian, tak boleh. Jadi kalau nak, macam welding katakan tadi kan, kelapa sawit Wahidah cuba silap cakap, minta maaf lah. Kalau macam welding,
anak Puan Wahidah boleh ambil Putra. Putra dia Qadul Hasan. Qadul Hasan ni maksudnya pinjam 10,000 bayar balik 10,000. Dia tak ada extra charge, tak ada charge pengurusan, dia tak ada interest lah orang kata. Maksudnya bayar kalau kata 3 tahun sebulan dalam RM295, RM294 sebulan. Kalau bahasa orang kampung niaga ni sehari RM10 tak tepi lah untuk bayar dekat Mara. Itu cara budak-budak kampung lah, kita cakap cara kampung kan, niaga tepi jalan, sehari RM10 ambil, letak tepi, jangan kacau sebab dia nak bayar kat Mara. Okay, so Putra dia Qadul Hasan. Kalau dalam Nita pula, di bawah RM50,000 tak perlukan penjamin. Maksudnya aku pula penjamin macam mana? Penjamin nanti saya beritahu Okey, kalau dana Nita di bawah RM50,000 tak perlukan penjamin, pertama. Yang kedua, dia agak mudah lulus berbanding dengan yang lain lah. Pertama, Putra mudah lulus, kedua dana Nita. Dia ini kadar keuntungan dia pun 3.5% sahaja setahun. Ya, silakan Wahidah. Puan Wahidah. Ada soalan ke Puan Wahidah? Tifu. Ya. Dengar tak? Dengar. Nak tanyakan kalau macam untuk Putra tu dia kena sediakan rancangan perniagaan juga ke? Tak. Itu simple je. Puan pergi ambil borang, isi je, tak ada masalah apa. Dia very basic. Tapi maksimum 10 je lah. Dia tak bagi lebih. Ya. Dia macam sekarang dia dah ada banking apa semua kan. Dia ada SSM. Dia terus pergi jumpa pegawai yang beritahu tu kan? Macam beritahu tadi, telefon dulu, pergi jumpa pegawai. Kemudian ambil borang, isi. Untuk Putra ni agak mudah lah. Senang sikit. Tak payah rancangan perniagaan, tak payah apa sangat. Dia agak mudah. Tapi kena cerita elok-elok kat dia lah. Sebab Mara ni dia ada dua. Satu dia bagi barang, kalau kena kita silap cakap, ada customer yang kena dia dapat pinjaman 40,000 tapi semua dalam bentuk alatan. Maksudnya Mara bayar terus dekat supplier. Lagi pening lah. Sebab dia bila modal alatan dia akan minta quotation tau. Nanti modal pusingan tau. Untuk kelas sebenarnya dia buat kelas khas untuk pembiayaan Mara ni. Sebab kelas kita ni untuk rancangan perniagaan tapi kita dah lari tajuk. Sebab Sifu nampak semua kat sini bukan nak tahu pasal rancangan perniagaan ni. So terpaksa lah. Yang tadi yang Sifu bagi tahu yang 10 macam 10,000 tu kan. Dia pembiayaan kan macam mana yang tu? Dia pembiayaan. Dia memang Qadul Hasan. Qadul Hasan ni maksudnya di Mara ada 3. Dia ada Murabahah, Qadul Hasan Qadul Hasan ni maksudnya dia tak ada keuntungan, bantuan ihsan. Kalau nak tahu rancangan perniagaan tak apa, nanti Sifu bagi format. Boleh je, Sifu akan cerita sekejap lagi. Dalam masa 15 minit Sifu akan terangkan. Okay. So itulah kalau Putra. Kalau dana Nita ni dia agak mudah. Bawah 50k je tak perlukan penjamin. Kalau yang SPIM, penjamin atau cagaran. Okey, apa pula ni penjamin atau cagaran ni? Okey, penjamin atau cagaran ialah di mana kalau boleh jangan pilih penjamin. Penjamin ni putus adik-beradik. Jangan. Sebab dia akan minta gaji 3% daripada jumlah dimohon. Kemudian pula dimohon lah. Dan pula dia nak berpendapatan tetap. Bukan kontrak dan sebagainya, kerja tetap lah. So agak mencabar. So jangan pilih penjamin. Jangan pilih property. Pilih simpanan tetap ataupun Islamic punya simpanan tetap. Fixed deposit. Berapa tu? Okay, fixed deposit ni tak perlu sedia sekarang. Buat permohonan dulu. Katalah dah lulus RM100,000, masa nak sign agreement dia akan minta kita keluarkan sedia simpanan tetap daripada bank Islam atau bank rakyat dengan kadar 10% sahaja daripada jumlah yang diluluskan. So tuan-tuan pergilah pinjam siapa-siapa kejap, buat simpanan tetap RM10,000. Bagi dekat Mara sebagai cagaran. Itu sahaja. Mudah kan? Dulu tak ada sebab ramai tak bayar. Setiap tahun 50% peminjam Mara tak bayar balik. That's why makin tahun makin ketat lah. Okay, so 10% je. Tak susah pun. Okay, jelas? Jelas? Okay. Okay, jelas, so jelas. untuk SPIM tu lah agak mudah lah. Boleh pergi je lah boleh cuba. InsyaAllah. Okay, kejap aku nak tunjuk. Aku nak tunjuk. Pasal ada yang tanya pasal rancangan perniagaan. Sipu share sikit Sipu tak nampak. Harap tuan-tuan nampak lah. Okay. Ini adalah Sipu akan bagi dalam grup kita Dalam rancangan perniagaan dia ada basicnya tuan-tuan kena ada 9 perkara ni. Okay, tuan-tuan kena ada pengenalan. Nampak semua nampak Pengenalan, latar belakang projek,
kajian industri, rancangan pengurusan, rancangan pemasaran, rancangan operasi dan rancangan kewangan. 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah penting. Okay. Latar belakang perniagaan ni biasa je lah. Okay. Okay, pengenalan tu apa? Dekat sini nanti saya beritahu juga Pengenalan ni nyatakanlah secara ringkas tujuan rancangan perniagaan ni untuk memohon pembiayaan mara ke, geran dan sebagainya. Perkenalkanlah. Tapi tuan tanya soalan mesti tanya, ramai tanya. Boleh ke pakai AI? Boleh. Tapi jangan bergantung dengan AI sebab orang boleh tahu AI punya, kalau ada orang buat 100% AI, tanya ChatGPT ke, tanya Gemini ke, orang boleh tahu pegawai mara boleh tahu. Boleh tahu. Sebab tu kita jangan 100% depend on AI. Tapi boleh guna sebagai input. Maksudnya dapatkan what we call cadangan dia. Alright. Okay, yang kedua dalam latar belakang perniagaan ni biasa je lah tulis benda-benda ni kena ada. Tapi jangan tulis macam budak-budak nama perniagaan, alamat, ini pemilik, jangan. Ini saya bagi poin yang perlu ada. Tapi kena juga terangkan dalam bentuk karangan lah. Jangan buat bullet point nama perniagaan, nama jangan. Nombor WhatsApp, cuba buat dalam bentuk karangan sedikit lah, peringgan. And then ini standard lah, misi, visi. Okay, ini biasa. Okay. Latar belakang projek ni kena jelas, kena betul-betul jelas. Huraikan projek ni kena betul-betul jelas. Kena tuan-tuan kena terangkan projek yang sedang dijalankan. Okay, maksudnya beritahu apa yang tengah dibuat, apa projek dia, apa yang sedang berjalan, status macam mana dan sebagainya. Ini sebenarnya nak bagi tahu kita punya pain point kita. Maksudnya nak bagi tahu yang kepada mara, kita ada masalah kerana projek kita sekarang macam ni, kita perlukan modal. Tapi kita tak cakap direct lah. Okay. Kemudian sertakan juga sebab penting untuk kita minta ni, pertumbuhan perniagaan ni. Sebab itulah dalam tu nanti kita akan beritahu lah. Okay, kita hadapi masalah sekarang, permintaan bertambah tetapi kita tak cukup mesin. Kita tak cukup peralatan contoh. Okay. Ataupun apa-apa sahaja masalah lah. Projek berjalan, Alhamdulillah semua kita terang lah dengan baik. Kemudian penting juga untuk explain latar belakang tuan-tuan dengan detail lah dari segi pengalaman, kelayakan akademik ataupun apa sahaja yang dirasakan sebagai kredit kepada permohonan. Faham Kalau tuan-tuan buat bisnes dalam bidang contoh macam event management, tuan-tuan dah biasa bekerja 10 tahun dalam syarikat yang buat event management. Itu satu point untuk mara tengok. Maksudnya you experienced person lah, bukan orang kosong. Okay. Kemudian kalau ada staffing, letakkan dalam struktur organisasi lah. Maksudnya adalah saya bawah pengurus CEO. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau kata bisnes tu 2 orang je, tapi buatlah dalam company organisasi chat tu, struktur organisasi tu buatlah 10 orang pun tak apa. Janji kita letak jawatan dia yang beritahu setiap orang tu apa function dia. Okay. Kemudian kajian industri ni, industri yang tuan-tuan buat. Okay, jelaskan keadaan semasa, punya pasaran sekarang macam mana, lebih kepada digital ke ataupun macam mana ke, apa masalah dan apa peluang yang wujud. Trend pasaran ni untuk bagi mara faham potensi perniagaan kita tapi masalah yang kita hadapi. Tuan-tuan kena ingat bila buat paperwork ni kena make sure ada 2 Satu baik, satu buruk. Bukan baik buruk macam mana Satu masalah, satu penyelesaian. Bahasa dia. Masalah saya macam ni tapi penyelesaian dia macam ni supaya mara nampak kita konsisten dengan jumlah yang kita nak minta. Faham Kemudian beritahulah pasaran kita siapa dan sebagainya. Okey, ada soalan apa tu? Silakan. Saya pun tak nampak. Silakan Amy. Ada soalan ke? Amy? Sorry, masa yang dekat atas tu, sorry, mute. Yang pasal organisasi, struktur organisasi kan. Kalau kita seorang je tak apa ke? Boleh. Sebab saya punya cara. Boleh dia letak pengurus ke bawah dia, apa pemasaran, siapa dan sebagainya. Buatlah 3-4 orang pun tak apa. Kalau mara tanya kenapa you seorang je, kenapa buat bawah ni tujuan saya dapat pembiayaan mara, saya perlukan staff-staff saya macam ni, saya perlukan designer, saya perlukan marketing, contoh. Faham Boleh kita wujudkan struktur organisasi yang tak wujud, tapi pastikan benda itu parallel dengan apa yang kita nak. Janganlah letak kat situ CEO, kepala CEO, apa setiausaha sulit. Tak payahlah benda-benda merapu macam tu kan. Make it straight to the point. Okay, pengurus ataupun pemilik bawah dia, letaklah seorang designer, seorang marketing dan sebagainya. Contoh macam tu. Okay. Jangan buat macam cerita Korea.
CEO lah, bawah lah, apa bagai lah kan. Itu merapu, ada department. Itu jangan terlalu future sangat. Jangan cerita yang 10 tahun akan datang, cerita sekarang. Jangan cerita, dalam organisasi saya ada jabatan perolehan, ada jabatan pemasaran, ada jabatan perhubungan awam. Itu tak payahlah. Make it very straightforward. Marketing, design, or whatever lah. Tapi kalau semua tu saya sebab sekarang ni struktur saya memang saya seorang aja. Tapi kalau saya hire orang project basis. Kalau ada project baru saya tu macam sebab mana? Sebab macam ni, bila ada lawatan premis nanti explain dekat dia orang. Okay, saya ada staff saya. Macam Sipu staff Sipu ada je yang work from home. Kita boleh bagi tahu kepada Mara, tak ada masalah. Pasal Mara faham lepas COVID ni dah work from home ni dah perkara biasa. WFH takut silap sebut. Okay. So dia dah biasa dah. Tapi kita kena explain. Faham? Tapi tak apalah kalau saya seorang je, saya solo tak apa. Jadi paling penting kita kena ada direction. Maksudnya kita kena faham, okay Mara kau dapat duit ni, aku nak tambah benda ni, aku nak tambah benda tu. Bahasa kasar lah, bahasa mudah orang faham lah. Okay? Jelas Okay, so kajian industri ada kat sini, sedikit penerangan. Analisis pesaing ni cerita je lah siapa pesaing kita. Kemudian apa kelebihan, kelemahan dan strategi. Ini lebih kepada SWOT lah strength, weaknesses, opportunity and threat macam itulah. Okay. And then jelaskan bagaimana perniagaan kita berbeza daripada orang lain. Itu paling penting. Okay. Kemudian rancangan pengurusan, terangkanlah bagaimana operasi harian kita diuruskan. Kita seorang pun cerita dia macam ni lah, kita marketing siapa buat dan sebagainya, ceritakan benda tu. Okay, pengurusan bila dapat order, siapa yang handle dan sebagainya. Alright. Bagi yang buat produk, beritahukan produk kita ni, rancangan pemasaran, apa kelebihan dia. Bagi yang buat servis pun sama. Sorry bising sikit. Kalau yang buat servis pun beritahu apa perkhidmatan kita, apa kelebihan kita. Harga pun, strategi harga pun samalah. Apa kita gunakan apa, sama ada berasaskan kos ke, nilai dan sebagainya lah. Ini strategi promosi, sama jugalah beritahu sama ada kita pakai media sosial ke. Sorry minta maaf. Yang pengedaran ni kalau kita ada kedai fizikal, hantar barang ke orang dan sebagainya, beritahu. Okay. Rancangan operasi, carta aliran lah, proses je. Astagfirullahaladzim. Minta maaf tuan-tuan. I bayar kad. Boleh tak? I bayar kad dulu Sorry Okay. Sifu dekat luar. Dia bising. Sorry. Okay. Kemudian lokasi dan plan lokasi. Ini benda biasalah. Ini yang paling penting 6.3. Kenapa tuan-tuan minta pembiayaan Mara? Untuk apa? Okay. Nak beli peralatan ke? Sebab nak beli tambah buat renovation ke? Kena bagi tahu. Kena justify lah. Tuan-tuan, Sifu tak tengok skrin dekat Google Meet So kalau ada soalan cakap jangan angkat tangan Kemudian beritahu impact dia. Kalau dah dapat benda ni, apa akan berlaku kepada customer saya, jualan saya dan sebagainya. Okay, yang paling penting dekat sini. Jumlah pembiayaan kita. Kemudian untuk unjuran pendapatan untuk 5 tahun kita kena buat. Ini terpulang lah, kalau bawah daripada 1,000 tak payahlah. Kemudian analisis kewangan, macam mana titik pulang modal dan sebagainya. Kemudian penutup. Alright? Jelas Itu nanti Sifu akan letak. Sifu akan bagi tuan-tuan ring benda ni, jangan bimbang. Okay, Sifu akan bagi benda ni kepada tuan-tuan. So tuan-tuan boleh tengok balik lah. Benda tu tak ada masalah. Okay. Okay. Tuan-tuan nampak tak sekarang ni? Dekat sini nampak tak? Okay. Okay, nampak kan? Ini contoh rancangan perniagaan yang customer yang Sifu tolong buat lah. Okay. Ini contoh dia lah supaya tuan-tuan nampak macam mana. Ini kalau yang tuan-tuan yang Sifu buat lah yang 250 tu. Okay, dia ada 3 tulisan. Ini company ni dekat PJ, Kuala Salwa. Okay, kita akan terangkan pertama dia ada 2 tulisan. Sifu buat ni untuk usahawan mana kita ada tulisan hitam untuk penerangan tentang produk. Ni yang warna biru ni dia punya brainstorming lah. Kemudian bawah tu kita ada bagi lagi nota. Ini contohnya. Kenapa usahawan kita cakap macam ni supaya usahawan nanti cakap dekat Mara dia tahu benda apa, sebab apa dan sebagainya. Okay, ini contoh latar belakang perniagaan. Ini lebih detail lah. Okay, tuan-tuan boleh buat macam ni. Kemudian status projek, ada roadmap. Ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sebagainya. Latar belakang pemilik contohnya begini. Okay, so ini Sifu terangkan lah. Alright, ini contoh lah. Dalam fasa 1 pengukuran infrastruktur. Apa yang kita buat? Fokus kepada registration dan bla-bla-bla lah semua Ini ayat-ayat dia lah. Itu biasa. Okay, dan bahagian tu kita beritahu juga. Bahagian ni sengaja kita guna istilah-istilah ni supaya nampak profesional. Contoh.
Ini tuan-tuan tak perlu buat. Ini semua beritahu yang Sifu buat untuk customer. Kajian industri contohnya macam ni. Tapi minta maaf, ini Sifu tak boleh bagi sebab ini adalah hak milik pelanggan lah. Ini contoh sahaja. Ini contohnya analisis pesaing. Kriteria dari segi konsistensi lah ke rasa yang konsisten ni. Kalau gerai pesaing biasa, dia punya gerai sering berubah-ubah. Ini kedai makan ni. Kalau kita punya company terjamin sebab kita ada central kitchen. Quality produk, lauk dia terhad. Kita ada macam-macam. Kita ada nasi kukus, ayam penyet contohnya. Dari segi pematuhan, compliance. Dia orang tak ada lesen PBT. Kita dalam proses nak dapatkan daripada MBPJ contohnya. Ini customer. Kepatasan pula. Kita masa menunggu dia orang lama. Kita ada cepat. Ini contoh lah. Ini contoh. So dalam ni juga semua beritahu. Bahagian ini membuktikan kepada Mara bahawa anda mempunyai pelanggan yang betul. Real customer lah. Dan cara pengembangan kita pun logik. So bla 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 lah, ini yang Sifu buat. Rancangan pengurusan begini. Yang Sifu nak tunjuk dekat tuan-tuan ni adalah pada bahagian 7.0. Ini yang Sifu kata kekuatan ni lah, strength, weaknesses apa semua ni ini tuan-tuan kena buat lah. Strength, weakness, opportunity, SWOT tadi ni. Weaknesses dengan threat rancangan operasi bla bla bla. Kemudian ini contoh. Customer ni dah nak plan automasi, dia nak minta 150,000. Dia nak apa? Dia nak high pressure steamer. Tujuan dia 50 ke 100 kilo nasi boleh dikukus serentak. Impact dia adalah akan meningkatkan output kepada 300%. Dia nak industrial deep fryer. Dia memastikan ayam goreng sekata. Ini contoh. Dia minta major stainless steel. Contoh. Dia minta balik untuk buat exhaust fan. So beritahu juga. So benda-benda ni tuan-tuan kena ada. Dalam ni juga semua beritahu lah. Bila documentation dia macam mana, bla 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 lah. Ini contoh je lah Dia ada capex capex ni modal pengembangan lah, lebih kurang macam tu capital expenditure macam tu lah. So OPEX bla bla bla, tuan-tuan bla 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 ni lah contoh. Ini yang kalau tuan-tuan minta Sifu buat lah, Sifu akan buat detail macam ni lah. Ini cost dia. Untuk pembahasan premis kita pakai 70,000 sebab kita nak pasang apa, nak buat apa. Sebab dia untuk apa sebab dia kasih nampak kat sini kategori perbelanjaan, komponen utama, anggaran kos, justifikasi kewangan yang kenapa kita nak pakai. Jadi kita melihat pressure steamer ni berapa banyak, kenapa tujuan dia. Kita dah buat deposit, ni OPEX untuk perbelanjaan modal kerja. Kita akan beritahulah deposit kita nak bayar kat Sepang berapa banyak dan sebagainya lah. Ini unjuran bla 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 lah. So anjuran kewangan pun Sifu beritahu jugalah bla 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 dan sebagainya. Ini contoh yang Sifu buat. So tuan-tuan pun boleh buat benda yang sama juga. Alright. Soalan? Wow, semua diam ni. Selalunya kalau semua diam, faham. Soalan tuan-tuan. Ke dah Sifu hilang, tuan-tuan tak dengar ni suara? Dengar tak? Dengar ke tuan-tuan? Nanti nak kena cari Sifu untuk personal coaching Itulah benda ni tuan-tuan. Terima kasih Puan Asma. Sebab benda ni Sifu bukan kata tak nak. Banyak je saya rasa macam dah risau. Memang banyak. Memang banyak benda ni. Sebab tu kalau kelas yang maaf terima kasih membayar, Sifu tak boleh nak buat semua all in one. Profile company pun ada kena ada. Tapi profile company beza perancangan perniagaan dan profile company hampir sama. Cuma beza dia apa Apa beza profil syarikat dengan rancangan perniagaan? Sifu jawab. Siapa tahu apa beza rancangan perniagaan dengan profil syarikat? Apa beza dia? Konten ni sama je. Tapi ada beza dia. Apa beza rancangan perniagaan dengan profil syarikat? Siapa-siapa nak menjawab mungkin? Daripada yang Hani faham, profil syarikat ni adalah detail berkenaan apa yang permulaan syarikat, dokumen-dokumen yang menggambarkan syarikat tu lah. Kalau untuk rancangan perniagaan ni adalah lebih detail dan lebih huraian dia lebih detail lah untuk perniagaan yang kita tengah jalankan macam tu, betul tak? Kesalah. Hampir tepat. Jawapan dia simple je. Jawapan dia rancangan perniagaan adalah internal use. Internal use. Untuk kegunaan kita, untuk kita hantar kepada pelabur, kepada bank, kepada Mara. Maksudnya orang luar takkan tahu kita punya business plan. Profil syarikat adalah external use yang kita hantar kepada pelanggan kita. Dia kandungan hampir sama, misi, visi, bla bla bla. Tapi dia orang tak tahu banyak benda yang berkaitan dalaman kita. Perbelanjaan kita, pemasaran kita, itu adalah hidden lah. Itu je beza dia. Rancangan perniagaan, internal use, profil syarikat, external use. Itu je.
senang cakap profil syarikat ni macam resume lah Sifu kan? Yes, kita hantar ke orang. Kalau yang cakap perniagaan ni, kita akan cakap pain point kita, apa masalah kita, dan kita punya solution. So benda tu orang luar tak boleh tahu, customer tak boleh tahu. Tapi Mara boleh tahu, bank boleh tahu sebab kita nak cerita masalah kita apa. What's the solution? Kau bagi aku duit 100,000, aku nak buat apa? Contoh kan, bahasa dia kan. Okay. Boleh tolong Sifu tolong pegang. Tapi Sifu nantilah Sifu bagi diskaun lah. Siapa nak, Sifu ambil biasa standard 2.5. Tapi bagi ni siapa yang nak, Sifu ambil 200 je lah. RM50 duit kelas ni potong. Maksudnya Sifu yang 200 yang Sifu kata fees yang Sifu ambil tu, adakah Sifu buatkan sekali paperwork ke atau macam mana? Sifu buat sekali untuk rancangan perniagaan. Tak termasuk laporan kewangan Laporan kewangan lain Laporan kewangan tuan tahu tak, penyata aliran tunai, penyata pendapatan itu berbeza lah. Tapi untuk rancangan perniagaan Sifu akan buat. Dan Sifu akan bagi soft copy. Maksudnya within a year ni tuan-tuan boleh pakai yang tu je. Nak tukar-tukar je lah. Tambah produk ke dalam bentuk Google Doc, tuan-tuan boleh tukar. Boleh tukar dan sebagainya. Ada klien. Sifu dah ada klien seorang ni. Alhamdulillah. Okay, Sifu akan baca je. Tapi Sifu macam ni tau. Kalau tuan-tuan buat rancangan perniagaan jangan terkejut. Ramai orang tanya, saya nak bagi kejap saya nak hantar SSM saya. Jangan. Sifu pegang PDPA. Tuan-tuan jangan bagi apa-apa maklumat peribadi. Kad pengenalan, SSM, bank statement, jangan bagi. AIB macam mana Sifu buat rancangan perniagaan? Sifu akan bagi Google Form sahaja. Sifu akan buat based on your information, gunakan Google Form. Dalam Google Form Sifu akan minta lah apa maklumat yang tuan-tuan kena bagi tahu. Lepas tu tuan-tuan isi dalam masa 5 hari bekerja siap, tuan-tuan dah dapat tengok draft dah okey semua. On, tuan-tuan akan dah siap cover design semua. Kemudian tuan-tuan masukkan tuan-tuan punya SSM semua. Tujuan Sifu jaga PDPA. Bahaya tuan-tuan, kalau orang ada SSM kita, orang ada kad pengenalan kita, orang ada bank statement kita, itu bunuh diri tu. Betul tak? Bunuh diri sekarang ni. Silap hari bulan orang buka akaun, kadang akaun bagai, mampus kita. Tiba-tiba tengok nanti kan bank polis datang rumah. Ada kerja orang dalam, orang bank boleh buat. Kalau dia ada dokumen-dokumen basic tu, dia boleh buka akaun untuk kita walaupun kita tak ada. Jaga-jagalah, bahaya sekarang. Very dangerous. Sebab tu Sifu jaga PDPA, tuan-tuan jangan bagi apa-apa data peribadi. Maksudnya maklumat tu tuan bagilah. I mean dokumen tu jangan bagilah. Dokumen jangan bagi. Kalau ada beritahu Sifu, Sifu ambil dalam 4-5 orang, Sifu tak boleh buat ramai tuan-tuan sebab tugas hakiki Sifu pun busy sebenarnya. Ni yang meeting dengan tuan-tuan ni, pada malam tu kan dia dah cakap tak cukup 5 orang, tak boleh buat. Sebab cuba nak recording ni, recording lagi kan. Sebab ada yang tak boleh attend, boleh tengok dan sebagainya kan. Tapi recording ni tuan-tuan kena bagi masa lah 3 hari macam tu. Sebab Sifu kena tunggu Google untuk hantar, lepas tu kena convert kepada YouTube, baru boleh buat lah. Okay. Cikgu, saya nak tanya, kalau untuk dana yang dana putra dengan dana nita tu, dia memang kena bagi financial statement ke? Maknanya balance sheet dengan income statement tu pun nak kena prepare juga. Dia bergantung pada jumlah yang kita mohon. Selalunya kalau 10, 20 ribu, 30 ribu ni dia pejam-pejam mata. Tapi jangan cakap Sifu cakap pejam mata pula. Dia bergantung kepada nasib tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena ulu langat, tuan-tuan sakit kepala lah. Siapa daripada Kajang, daripada Ampang, ulu langat memang masalah sikit. Kadang-kadang 3 bulan tak dapat jawapan lagi. Ni Sifu cakap tu terang. Dia ada kawasan yang mana usahawan dia ramai, kadang-kadang mengambil masa berbulan-bulan untuk tahu jawapan, bukan masuk duit. Masuk duit kadang-kadang 4-5 bulan. Maaflah, Sifu terpaksa cakap benda ni walaupun bahaya recorded ni. Tuan-tuan janganlah pergi tunjuk kat Mara pula, tolonglah. Nanti bunuh diri ni. Alamak. Sebab tekun saya bawa ulu langat. So kemungkinan bawa ulu langat jugalah kan. Tak. Tekun lain. Tekun parlimen. Tekun kena faham dia adalah political tools. Dia asal untuk orang UMNO. Maaf, Sifu tak cakap politik. Sifu tak cakap politik. Tapi kita bercakap atas fakta. Tekun dia atas parlimen mana kita duduk. Tapi kalau Mara tak. Mara dia ikut daerah. Kalau nak tahu Mara saya dekat daerah mana? Ini kat mana? Ini kat mana? Ini kat mana? Damansara Damai. Damansara Damai dekat Pandai Indah? Tak, jauh. Dia dekat area macam Taman Tun, Mutiara Damansara. Tapi dia punya postcode PJ. Boleh Google lah. Rasa dia bawa PJ. Sebab dia kalau daripada Kajang sampai Taman Dagang Ampang, itu adalah Ulu Langat. Ramai dia agak-agak kurang friendly sikit lah. Okay. Tuan-tuan jangan tunjuk kamera Jangan tunjuk recording ni Please. Sifu kongsi ni supaya tuan-tuan dapat, inilah realitinya. Tak nak bagi hitam, orang kata janji
Mohonlah pembiayaan ni mudah dapat. Kita cakap apa masalah, tuan-tuan tahu, tuan-tuan bersedia. Mentally, physically. Okay. Dia kira perunding ke? Sebab dekat sini ada Google Senarai Perunding. Bukan Perunding? Perunding apa tu, Amy? Tak, sebab saya buka MARA punya website. Dia tulis Senarai Perunding yang telah berdaftar mengikut negeri. Bukan Bukan. Okey, lagi satu perunding tu adalah pemudah cara tau. Tapi hati-hati juga sebab kadang-kadang ni pemudah cara dia lain. Yang untuk grant tadi lah, untuk training, untuk apa-apa benda yang tu dia gunakan pemudah cara sebab tu Sibu nasihatkan tuan-tuan tadi, jangan so-called agent tu hati-hati. Kalau ada orang datang, macam Sibu pun Sibu cakap awal dalam live pun Sibu tahu, Sibu bukan wakil MARA. Cuma kita tolong prepare benda ni general. Sebab kebetulan kan MARA kita banyak pengalaman dan sebagainya. So kita, sebab tu dalam live Sibu tak pernah, memang guna perkataan MARA tapi tak pernah guna logo MARA dan ada disclaimer. Sebab tujuan dia, ramai orang kata so-called agent. Kalau tuan-tuan didekati oleh so-called agent tu berhati-hatilah, itu semua scammer je. Yang kata confirm lulus, yang kata ada kabel, hati-hatilah. Tapi yang Amy cakap tadi mungkin betul, itu pemudah cara lah. Right? Okay tuan-tuan, lagi 5 minit. Sifu nak make it before. Okay, silakan Syarizal, Puan Cik Syarizal. Sifu, saya nak tanya ni, berkenaan dengan agensi kerajaan yang menawarkan grant ataupun loan ni, selain daripada yang regular lah, yang selalu lazim ya, selain daripada SME Corp dengan MARA, apa lagi agensi yang ada yang buat perkara yang sama ni? Dia macam ni, kalau dari segi funding, SME Corp di bawah MIT, di bawah MIT dia ada grant untuk funding, dari segi grant adalah di bawah SME Corp, dari segi funding di bawah MIDF. Kalau grant ada banyak, kalau macam, tapi bergantung pada sektor, macam sektor pelancongan ada MOTEC, untuk Kementerian Pelancongan ada grant dia besar, untuk event-event boleh pergi dekat grant MOTEC, tapi MOTEC ni ada kroni-kroni dia juga lah, saya tak nak sebut lah, tak boleh sebut, off record. Okay. So adalah benda-benda dia bergantung kepada bisnes tuan. Kalau macam tuan PUMB boleh apa lagi Astaghfirullahalazim, beberapa lah agensi lain, dia ada beberapa, dia bergantung kepada sektor perniagaan kita. Cuma berbeza yang SME Corp, MARA semua ni agak diorang mempunyai peruntukan yang besar. Kenapalah, sebab itulah ramai orang sebut pasal diorang. Yang lain-lain tu peruntukan dia kecil. KUSKOP pun ada. Okay, bawah Steven Sim kan, KUSKOP pun ada. Tekun bawah KUSKOP lah. So ada KUSKOP pun ada, memang KUSKOP ada grant dia. Tapi kadang-kadang grant ni kebanyakannya macam hidden lah. Hidden. Kan dia tak ada nampak. Sebab tu kadang-kadang kita orang ni macam Sifu kan, kalau kita minta tolong buat homework, kita boleh tolong cari, kita ambil lah fee dah 100.5, 200. Kalau untuk buat research, kita akan buat research detail. Apa you kena buat dan sebagainya. Kalau grant-grant baru lah. Contoh macam, ada macam Sifu cakap tadi, ada grant dalam bentuk pembiayaan. Di mana macam tadi siapa contoh kalau siapa di luar bandar, kita boleh dapatkan pembiayaan dalam bentuk grant. Bukan grant, dia pembiayaan tapi ada grant. Macam sebut begitu tadi, pinjam 100,000 bayar 70,000. Contoh, ada. Dia macam-macam. Tapi bergantung kepada perniagaan tuan sebenarnya. Mana nak cari cikgu, mana nak cari Susah sebenarnya. Sebab government dia tidak ada satu center. Kalau kita jumpa dekat Google semua, jangan percaya. Kadang-kadang data tu data tahun 2023, ada yang discontinue. Dia tak sebut grant continue, ada discontinue. Ada yang macam, yang continue macam SME Corp, MARA, yes, they will continue. Because itu memang kerja diorang. Tapi ada beberapa agensi yang discontinue, ada. Macam Grant Digital Madani dah discontinue, I think Sejati Madani dah discontinue. Ada yang political tools ni kadang-kadang agak untrusted lah. Jadi benda ni selalunya macam, bolehlah kontak Sibu cubalah tolong. Tapi based on your industry lah, Sibu akan buat homework sikit, cari. Sebab homework ni sebenarnya bukan dalam Google. Sibu banyakkan kawan-kawan dalam kementerian. Bukan kata cakap besar, tak sebab Sibu dah 51, banyakkan kawan-kawan pun memang dah grade-grade besar kan. Kontak-kontak lah diorang. Kau punya kementerian ada tak peruntukan untuk orang macam ni Nanti diorang kata, okey lah nanti aku cari tengok. Nanti diorang kontak lah. Ada. Tak apa, dalam grup ni Sifu nak cakap besar, tak apa. Tak ada tuan, tak boleh, kita tak pandai. Kita cuma cakap cerita lah sebab Sifu dah 51. Jadi kawan-kawan mu adalah yang okey kan. Jadi kita boleh lah kontak-kontak kan, cakap, kau tak ada ke peruntukan? Ada. Contoh kan. Sebab kadang-kadang diorang ni tak bercerita sangat. Sebab kadang-kadang pertama diorang tak ada, bukan diorang kedekut, tapi kebanyakan agensi diorang tak ada marketing arm.
Dia orang tak ada satu agensi yang centralize untuk mengumumkan, itu kelemahan kerajaan. Yang ada pun tak boleh dipercayai. Sebab bila kita contoh scammer berhati-hati, bila pergi kat TikTok tengok macam-macam bantuan ada kan. Tapi suruh isi borang, suruh join Telegram group, apa bagai. Itu semua nak extract kita punya personal data je sebenarnya. Hati-hati tuan. Baik. Terima kasih bagi peluang yang lain. Minta maaf Sifu, Hani nak tanya, Farah nak tanya, untuk pegawai Kuantan tu susah ke tak sebenarnya? Sebab Kuantan very friendly. Setakat yang Sifu buat. Sebab dia macam ni tuan-tuan. Hani Sifu tak boleh cakap kata A bagus, B bagus, tak boleh. Sebab kadang-kadang pegawai dia bertukar. Kuantan dulu pegawai dia lelaki tu bagus. Yang perempuan ni Sifu tak boleh komen sangat lah kan. Sebab ada kes Kuantan customer Sifu. Kesian kat dia. Pegawai lelaki tu bagus. Dah buat semua kan. Lepas tu lelaki tu pindah. Kena pegawai perempuan tu. Dia tak handover. Dia handover tapi pegawai tu tak ambil. So kan. Bila dia contact balik. Baru cari balik file dia. Itu antara kelemahan dia orang. Faham tak? Patutnya bila pertukaran pegawai. Dia orang kena handover file. Okay. Ni customer yang ada kan. So dia orang kena take over. Tak. Itu kes Kuantan. So sekarang ni tak silap pegawai dia perempuan. Tapi kalau salah Sifu minta maaf lah. Sebab Sifu bukannya tahu semua daerah lah. Tapi berhati-hati kat situ lah. Betul Sifu. Pegawai dia perempuan sebab awal bulan, hujung bulan 1 hari tu saya ada pergi ke UTC Kuantan. And pegawai yang cek tu adalah perempuan. Dan dia minta saya tukar jenis perniagaan. Sebab saya cakap dekat dia, saya bahagian construction lah. Lepas tu dia cakap sekarang ni awak nak minta dana nita, awak kena tukar perniagaan awak kepada fokus kepada main kedai makan lah. Tu yang saya join kelas Sifu nak tanya pasal dana nita tu lah untuk rancangan perniagaan yang sebenarnya boleh je Rani, dia boleh je. Kita macam ni, bila kita cakap setengah-setengah tempat, dia menerima diversification tau atau pelbagaian pendapatan ni. Maksudnya kita ada kedai makan, kalau kedai makan kita ada problem pun kedai construction kita ada backup. Bahasa mudah lah. Sebenarnya tak perlu bertukar. Tapi pegawai-pegawai ni kadang-kadang ada juga yang maaf lah susah nak cakap. Kan? Yes betul. Kadang-kadang lelaki ni dia friendly sikit. Dia itulah opposite sex ni kadang-kadang bagus kan. Kalau perempuan. Tapi nasihat Sifu kepada perempuan. Kalau tuan-tuan nak pergi pejabat mara, jangan pakai barang kemas mahal-mahal ni. Jangan jadi mak datin. Sebab pegawai mara dia very particular. Sifu ramai kawan-kawan pegawai mara. Dia kata kau tahu yang datang ke tempat aku parking depan office Wellfire. Turun dengan barang kemas 3 kilo. Nak minta loan 10,000. Mana boleh je. So tuan-tuan pergilah dalam keadaan yang optimal. Jangan terlalu selebek, jangan terlalu macam bodoh sangat sampai tak ada duit, pakai juga kemas tapi jangan terlalu menunjuk. Itu pertama. Yang kedua, jangan sesekali bercakap besar. Saya ada kabel, bapa saudara saya pengarah mara KL. Jangan. Walaupun Ashraf Wajid Dasuki tu kawan baik pun jangan cakap, oh Ashraf tu kawan saya. Pantang dia orang. Okay? Pantang. Okay? Walaupun katalah kita ni boleh tampar kepala je dengan Ashraf Wajidi tu. Dia Sifu kan, kawan-kawan dengan Ashraf ni boleh je jumpa ketuk-ketuk kepala. Tapi kita tak nak cakap, oh Ashraf tu kawan saya, cik jangan main-main Cik tak buat kerja, tak proses saya begini, saya contact Ashraf terus, cik tahu kot. Jangan. Jangan mengugut. Jangan cakap besar. Humble je. Tak rugi kita humble. Yang rugi kalau kita belagak. Okey tuan-tuan. Harap kelas malam ni bermanfaat. Tinggal 2 minit lagi. Okey tuan-tuan. Kalau yang nak perlukan rancangan perniagaan yang tak Sifu buat, kontak Sifu. Sifu ambil lah 3-4 orang insyaAllah. Sifu bagi special price 200 je. Biasa Sifu ambil 250 kan, 200 je. Kemudian insyaAllah Sifu cuba bantulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pergi marah, nak buat macam mana dan sebagainya. Tuan-tuan tak payah pening kepala dah. Okey. Pasal Sifu. Okey. Dalam masa yang terdekat. Sebab Sifu tak ambil ramai. Sifu ambil 2 atau 3 orang je. Sebab Sifu ada kerja lain. Saya dah cuk tadi tahu. 5 hari je. 5 hari bekerja insyaAllah. 5 hari bekerja bukan 5 hari ini. 5 hari lepas tuan-tuan isi, 5 hari bekerja. InsyaAllah kita bersiapkan. Terima kasih. Okey tuan-tuan. Kelas ni ada rakaman. InsyaAllah boleh rujuk balik. Dan insyaAllah boleh bertanya dalam grup. Cuma lepas ni, Sifu akan mute balik grup Sebab bila Sifu mute grup tu tujuan Sifu nak bagi information. Sebab kes saya pernah sebelum ni buat kelas, bila tak mute, orang-orang yang selepas tu, yang lambat nak masuk kelas, kelas mana, recording mana hilang. Sebab tu Sifu akan mute. Bukan mute tu sebab tak nak bagi tuan-tuan bercakap. Tapi tujuannya nak bagi orang yang kalau ada tak dapat join kelas, dia tahu nak join, nak tengok kat mana, apa lampiran dan sebagainya, Sifu akan mute lah. Tapi tuan-tuan boleh je direct, PM Sifu, beritahu. Okay? Kalau bagi nak buat rancangan perniagaan, silakan. Kita buat secepat mungkin. Sebab sekarang ni tuan-tuan, boleh je proceed terus. Jangan tunggu dah. Okay?
Jangan tunggu dah. Mungkin tuan-tuan akan pergi marah kata, oh peruntukan tak masuk lagi. Tak apa. Buat je permohonan dulu. Peruntukan kemudian. Okay. Setengah tepat dia akan kata bulan 3, bulan 4 baru masuk duit. Dia katalah. Tak apa. Hantar je. Hantar je, follow up je. Itu je jalan dia. Okay. Okay. Kalau yang Dana Nita tu semua memang ada ke macam kelas-kelas yang diorang suruh kita masuk sebelum? Tak ada. Marah tak ada sebenarnya. Tak ada. Dia cuma grad agro muda, yes. Dia perlukan kursus. Tapi kalau pinjaman warak tak perlu. Tapi dia ada kursus. Kursus pengurusan dan sebagainya. Tapi tak diwajibkan. Itulah sebab saya pernah join kelas import export, dia menarik juga yang marah punya tu. Dia marah bagus. Tu ya kata dia ikut kepada, yelah kan susah nak cakap kan, human factor lah. Orang putih kata human factor lah. Kadang-kadang pegawai ni tak bagus. Tapi ada pegawai yang membantu. Apa saya pun pernah jumpa pegawai yang very humble. Di Penang kepala batas. Very humble. Sebulan je dia kata, marilah saya tolong. Ada orang kowe kat Ipoh. Ada masalah kowe. Sangkut. Tak apa puan, saya tolong. Ada yang macam tu. Tapi ada yang atas kertas. Itu masalah. Petaling okey tak Encik? Petaling? Cipu nak cakap susah juga. Cipu bukannya pandai semua kan. Okay. Seremban biasa kan. Seremban quite good, quite okay. 50-50 so-so lah. Okay. Kalau PJ tak sure, Shah Alam okey. Hulu langat je yang jangan. Bukan jangan, hulu langat ni bagus. Cuma dia punya usahawan banyak. Kalau pergi kontraktor, kontraktor ramai yang tak bayar. Dia akan cakap itu. Yes, itu biasa. And kita bila cakap, kita tak pergi kelas, kita baca dalam Google, memang nampak macam semua perfect. Tanya ChatGPT cara memohon pembiayaan marah, dia cerita nampak okey je kan. Tapi hakikat yang sebenar, pening kepala lah. Itulah tuan-tuan, kadang-kadang Sifu offer servis tu supaya tuan-tuan tak pening kepala. Tuan-tuan fokus pada bisnes tuan-tuan, biarlah Sifu buat rancangan perniagaan semua, benda-benda nasihat tuan-tuan, tuan-tuan jalan je. Ni tuan-tuan nak pergi pejabat marah lagi, nak ambil borang lagi, nak itu lagi, pening kepala. Fokus selain marah, mana lagi pembiayaan Sifu ada? Yang Sifu banyak ada MIDF dan sebagainya. Cuma berbeza lah. Dia requirement lain. Macam MIDF perlukan sijil SME Corp dan sebagainya. Sijil SME lah. SME status SME tu. So taraf SME apa semua tu nak kena ada sikit lah. Sebab apa yang Sifu cakap tu saya setuju. Kenapa saya cakap saya setuju? To be honest saya bagi tahu, saya baru saja dapat akid marah dekat Kajang. Betul-betul office marah tu depan pintu saya lah. Jadi dan sambil-sambil tu saya dah pernah sembang lah dengan dia kan. Memang nampak lah macam Sifu cakap tu, saya tak terkejut lah bila Sifu kata macam susah apa semua. Sebab bila saya tanya tu, walaupun akid marah tu saya presentation, saya berlawan dekat 20 orang. Alhamdulillah rezeki untuk saya dapat kedai tu. Saya jadikan office. Tapi bila saya nak nampakkan pembiayaan ataupun grant tu macam walaupun saya dah jadi duduk bawah marah, macam agak nampak lah kepayahan itu. Betul. Yang saya rasa macam kena cek tempat lain ni, kata peluang kan. Arif jangan terkejut Arif sebab dia macam customer Sifu Kajang dia dapat 40,000 tu dapat alatan sebagainya. Tapi tolonglah jangan tunjuk kat pegang marah. Bukan Sifu takut. Cuma tak nak orang kata masam muka dengan dia orang lah kan. Macam mana Sifu? Sorry terlepas tadi, tersangkut sekejap. Macam mana? Tak, kalau jangan cerita kat dia orang lah sebab kadang-kadang tak ada masalah pun kita cakap betul kan. Cuma tak nak ada konflik dengan mana-mana pihak kan. Nanti orang kata oh Sifu bisnes ni ajaran pelik-pelik. Okey, lagi satu yang tadi N tanya berapa nak kena bayar 50k, nanti Sifu bagi calculator. Okey. Bagi calculator main tarik-tarik je lah. Pinjam 50k bayar banyak ni, yang ni banyak ni, main-main calculator je lah. Okey. So bagi yang nak buat rancangan perniagaan, kontak Sifu, confirm insyaAllah macam mana, Sifu akan cuba buatkan dengan tuan-tuan. Mungkin minggu depan insyaAllah boleh siap. Lepas tu tuan terus proceed je permohonan, jangan tunggu lagi. Sebab lambat cepat dapat duit nombor 2. Yang paling penting kelulusan tu. Kalau dah dapat kelulusan tu boleh gelak dah. Okey, dah dapat Marah menawarkan pembiayaan RM100,000. Alhamdulillah. Okey, dia WhatsApp saya Sifu. Okey. Okey tuan-tuan. Akhir sekali Sifu dengan rasa rendah hati, mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan sebagainya. Bukan berniat untuk menghina mana-mana pihak, tetapi menerangkan situasi lah supaya tuan-tuan semua bersedia menghadapi benda-benda ni. Bahan-bahan Sifu akan bagi masa mungkin tak bagi malam ni, esok Sifu bagi dalam grup. Dan yang paling penting Sifu minta halal. Seandainya bayaran RM50 yang tuan-tuan bayar ni lebih daripada apa yang tuan-tuan dapat tu lebih, Sifu halalkan. Dan saat ni kurang daripada jumlah tu, Sifu minta halal juga dunia akhirat sebab kita berniaga. Okey.
Moga apa yang kita kongsikan ni tuan-tuan dapat lebih daripada itulah. Amin, insyaAllah. Okay. So terima kasih semua. Terima kasih. Okay, terima kasih. So Sifu minta diri dulu lah. Okay. So Terima kasih banyak Sifu. Terima kasih. sama, insyaAllah. Okay, terima kasih Sifu. Okay. Terbaik. Okay. Terima kasih Sifu. Terima kasih. Okay, terima kasih Sifu Assalamualaikum. Baik, terima kasih Sifu. Terima kasih banyak.